Fuyoh, apa benda ni? Ini peta pelayaran yang ayah selalu bawa masa hidup dia. Yang tercatat dalam ni, rupanya laluan migrasi ikan gelama emas. Kali ni, kaya. Patutlah sebelum ayah meninggal, dia asyik sebut-sebut peta pelayaran. Peta pelayaran. Saya ingatkan dia, meniga masa nazak. Saya dah ikut Wang Sihai berlayar 6 tahun. Dia janji nak bagi 100,000 bonus, tapi tak ada khabar. Esok kebetulan kira-kira akhir tahun. Kalau dia bayar elok-elok, saya ajak dia kaya sama-sama. Kalau tak bagi, saya cari duit sendiri. Lin Mo dah sampai. Abang Jang, saya datang hari ni, nak selesaikan gaji saya 6 tahun ni. Takkan saya tak cakap tunggu lain kali? Saya tengah sesak sikit sekarang. Lin Mo, 6 tahun ni kau makan minum dengan aku. Aku ajar kau cara berlayar. Aku tak minta yuran pun dah cukup baik. Nak gaji lagi? Betul tu. Abang Jang sudi terima kau pun dah bagus. Gaji konun. Dulu Abang Jang sendiri cakap, kalau saya pandai baca arus dan kenal ikan, sudi kerja di sini, akan bagi saya 60,000 setahun. Tapi tiap-tiap tahun Abang Jang kata nak bayar sekaligus nanti. Dah 6 tahun, 1 sen pun tak bagi. Boleh tak bayar sikit dulu? Separuh pun jadilah. Jangan cakap banyak. Tak ada duit. Abang Jang, kalau Abang Jang bayar hutang saya akan beritahu Abang Jang. Laluan migrasi ikan gelama emas liar. Garanti hasil tangkapan kali ni 10 kali ganda lebih banyak daripada gaji saya ni. Ikan gelama emas? Kau tahu laluan migrasi dia? Saya dah kira. Memang tepat. Jurnal pelayaran arwah ayah saya. Rekod 30 tahun. Takkan salah. Ayah, dengar tak? Budak ni dah gila sebab baca 2-3 buku diari buruk. Kira pasang surut air 2 hari. Dah rasa diri tu raja laut, ke? Saya tak main-main. Data suhu air dan arus laut. Dah, kau makan hasil aku. Guna barang aku. Sampai nak tebal jarang pun aku yang ajar. Hari ni dah besar kepala. Berani nak tawar-menawar dengan aku? Duit memang tak ada. Tapi bot Lau Shui Nio kat hujung jet itu. Kalau kau nak, boleh ambil buat ganti gaji kau. Bot buruk tu jual 2,000 RM pun tak ada orang nak. Baguslah. Kau boleh pakai bot tu pergi cuba laluan kau. Tangkap ikan gelama emas kau. Baiklah. Kalau macam tu, Lau Shui Nio tu saya ambil. Korang tunggu dan lihatlah. Walaupun dengan kapal buruk ni, saya tetap boleh bawa hasil tangkapan keluar. Hati-hati. Jangan sampai terbalik pula kapal tu. Abang Wang, 2 gulung tali tu saya nak. Dan lagi 10 kati minyak tung. 2 kotak paku. Nak. Baik kamu pergi sekarang. Bos Jang dah bagi arahan. Siapa yang berani jual barang kat kamu, dia akan anggap musuh. 2 kotak paku pun tak boleh, ke? Tutup kedai. Tutup kedai. Sikmo. Pak Cik Jo, kenapa Pak Cik datang? Jang bek perah kamu 6 tahun. Pak Cik nampak semua tu. Kami orang tua ni pun sama juga. Kerja macam nak mati, tapi tak dapat bahagian duit. Dalam ni ada 2 gulung tali baru, 10 kati minyak tung, dan juga paku. Pak Cik simpan lebih setengah tahun. Dan ini, geran kapal. Ayah kamu dulu hutang upah Pak Cik. Dia gadaikan kapal ni pada Pak Cik. Lepas tu Jang Biao simpan geran ni dengan Pak Cik. Sekarang Pak Cik pulangkan pada kamu. Pak Cik Jo, saya janji akan balas 10 kali ganda nanti. Pak Cik tak boleh rapat sangat dengan kamu secara terang-terangan. Tapi Pak Cik simpan dendam ni untuk kamu. Cepatlah baiki kapal tu. Jangan lambatkan waktu ikan gelama emas berhijrah. Budak, kapal buruk ni boleh ke berlayar? Jang Bio ni terang-terang nak kenakan kau. Ombak besar sikit pun boleh pecah kapal ni, buta ke? Tak apa, saya pergi tempat dekat J. Ombak kecil, boleh jalan. Muda-muda berani mencuba tu bagus. Cuma terlalu jujur. Kena tipu pun tak tahu. Amboi, betul-betul dia kemas kapal tu. Betul ke nak pakai kapal buruk ni tangkap ikan gelama emas? Aku rasa kau tangkap ikan kecil-kecil je lah. Jangan kurang ajar sangat. Ayah saya cakap, lesen kapal Lau Shui Nio masih ada pada kami. Kalau kau berani berlayar tanpa izin, saya akan sita kapal kau terus. Dan denda kau 50,000 RM. Lesen kapal ada pada saya, bukan pada awak. Pak Cik Jo yang bagi kau? Dia berani tolong kau? Lambat laun aku akan cari dia untuk selesaikan hal ni. Selangkah lagi, saya terus lapor polis. Baiklah, kau hebat. Kita tengok berapa lama kau boleh berlagak. Berlayar dengan kapal lama ni risikonya besar. Semoga kau selamat kembali. Lau Shui Nio, tunjukkanlah taringmu. Nak bangkit atau tidak, bergantung pada kali ini.
Beratnya. Jumlahnya lebih 80 kati. Semuanya saiz 3 tahil ke atas. Ikan liar. Satu kati pun boleh jual lebih 1,500 RM. Semua ikan ni saya nak beli. Kau siapa? Su Xiao, saya buat saluran produk akuatik premium. Ikan awak berkualiti tinggi. Saya beli 20% lebih tinggi dari harga pasaran. Wah, budak tu dah kaya. Cepat sampaikan berita ni. Lin mau tengok Lau Shui Nio. Betul-betul dapat ikan gelama emas. Ikan bersih 78 kati. Yang bawah 2 ounce saya tak ambil. Jumlahnya 123,600 RM. Dah transfer. Lain kali kalau ada stok macam ni, terus call saya. Berapa banyak pun saya beli. Baik, Bos Su. Hati-hati jalan. Xiao Mo, kau betul-betul jumpa laluan ikan gelama emas. Tahun lepas saya ikut Zhang Biao 3 kali, ekor ikan pun tak nampak. Rugi 8,000 RM duit minyak. Yang kecil-kecil ni kau ambil balik makan. Bila saya dah lancar, ada peluang saya bawa semua orang sekali. Betul Kenny. Zhang Biao dulu berlaga, kata dia cari ikan gelama emas 3 tahun, duit minyak saja dah habis 200,000 RM. Sehelai bulu pun tak dapat. Kau naik kapal buruk sekali je dah dapat. Betul-betul dapat ke? Tadi saya dengar orang jerit. Ingatkan cuma cakap besar je. Nasib baik ada Pak Cik Jo. Dapat jual lebih 120,000. Yang besar-besar ni, Pak Cik bawa balik bagi anak-anak makan. Yang kecil-kecil tu saya simpan untuk saya makan. Tak nak. Kamu baru nak mula, banyak lagi tempat nak guna duost. Tadi masa kamu jual ikan, Pak Cik nampak Zhang Lei mencangkung belakang kontena. Dia pandang kamu lain macam. Budak tu apa saja benda jahat dia boleh buat. Kamu balik hati-hati. Kunci pintu rumah sewa tu periksa betul-betul. Saya tahu. Tak apa. Saya dah bersedia awal-awal. Bos, tak elok ni. Lin Mo tu bawa Lau Shui Nio. Dapat tangkap lebih 80 kati ikan gelama emas liar. Su Xiao dah ambil semua. Dapat jual lebih 120,000. Berapa? Cakap betul-betul. Berapa sebenarnya? Lebih 120,000. Tahun lepas aku habis 200,000 cari laluan ikan gelama emas. 8 kali keluar tak dapat apa-apa. Seekor pun tak nampak. Budak tu gaji 6 tahun baru 360,000. Sekali tangkap dah dapat balik 1/3. Itu sepatutnya duit aku. Laluan ikan tu pun sepatutnya aku punya. Ayah, sekarang saya yakin, Lin Mo ni bukan nasib baik saja. Dia dah 6 tahun di laut, hari-hari pegang diari buruk ayah dia tu kira-kira. Mesti dia dah jumpa laluan yang kita tak tahu. Kalau kita tak tekan dia awal-awal, bila dia dah betul-betul naik nanti, macam mana kita nak cari makan kat jeti? Kita mesti dapatkan laluan dia. Sekarang kau bawa 2 orang. Pergi intai dekat rumah sewa dia. Tunggu dia balik. Cari peluang dapatkan buku log peninggalan bapak dia. Aku nak tengok macam mana dia kira laluan tanpa buku log. Abang Lei, saya ikut sama. Saya jamin selesaikan senyap-senyap. Takkan buat bising. Okey, kau ikut aku. Buku log asli dah lama kunci dalam peti besi. Semua ada dalam pendrive ni. Pak Cik Jo, rumah sewa saya kena pecah masuk. Buku log saya dah diselongkar. Tak ada apa yang berguna hilang. Pak Cik tolong perhatikan sikit. Zhang Lei, akhir-akhir ni ada cari orang untuk baca tulisan dalam buku log ke? Dulu bapak saya tulis buku log guna tulisan lama. Orang biasa tak faham. Okey. Esok saya pergi kerja tolong di kantin kapal Zhang Biao. Sekali tu, pergi korek informasi sikit. Kah hati-hati. Zhang Biao dah naik gila. Dia sanggup buat apa saja. Curilah. Sesuka hati kau. Kalau boleh curi, aku kalah. Semalam Zhang Lei pegang buku log kau. Pergi minta Pak Tua Chen kat JT baca tulisan bapak kau. Yang ditulis dulu tu semua kod rahsia nelayan. Pak Cik Chen tengok satu pagi. Dia kata semua tu kod rahsia lama nelayan. Dengan tulisan tangan yang cakar ayam. Satu huruf pun dia tak faham. Zhang Lei geram sampai koyakan separuh logbook tu. Sekarang ni masih cari orang nak pecahkan kod. Koyaklah kalau nak koyak. Aku dah scan jadi e-book. Simpan dalam album rahsia. Password hari lahir ayah aku campur nombor kapal. Kalau dia boleh teka, memang hebatlah dia. Lusa air pasang besar. Aku nak pergi timur 122.3 sana tebal jarang. Suhu air sana cantik. Mesti banyak ikan berkumpul.
Timo 122.3, ya? Aku bawa 3 kapal besar pergi tunggu. Kalau dia berani datang, kita tebar lagi banyak jaring. Kita kuasai kawasan laut ni. Tengok apa dia boleh dapat. Aku tengok dia berani tak lawan aku. Ayah, saya ikut sekali. Saya bawa 2 orang perhatikan dia. Bila dia tebar jaring, kita terus tebar jaring dulu. Halau semua ikan. Lin Mo ni berani main-main dengan aku. Bila aku balik, aku mesti cari jalan nak sekat dia. Berapa? 120 kati. Harga yang Susik bagi. Masih 20% lebih Trip ni tinggi. jual dapat lebih 180,000. Jangan terburu-buru. Sekarang ni tak guna kalau terus serbu. Kalau jadi besar, tak baik untuk kita. Ini senarai pemasangan sonar pengesan terbaru dan bilik penyejuk. Dah saya pasang dekat Lao Shui Nio. Saya dah berurusan dengan 3 hotel 5 bintang. Ada perjanjian bekalan jangka panjang. Mereka perlukan 100 kati ikan gelama emas liar setiap hari. Kalau kualiti bagus, harga boleh naik lagi 20%. Awak boleh bekalkan tak? Boleh, tapi saya ada syarat. Masa keluar laut, tempat nak tebar jaring, semua saya yang tentukan. Awak cuma ambil ikan dan bayar. Jangan campur tangan laluan saya. Baiklah, ikut cakap awak. Saya percaya kemahiran awak. Peralatan ni, anggaplah pelaburan awal saya. Tolak je dari bayaran ikan awak nanti. Tak ada masalah. Keesokan harinya, Lin Mo keluar laut. Dia pergi ke kawasan laut 121.7 Timur. Kawasan tu cetek dan banyak batu karang. Kapal besar Jang Big tak berani masuk. Dia tebar jaring 40 minit je. Dah dapat 123 kati ikan gelama emas. Semua gemuk-gemuk. Kualiti lagi bagus dari yang sebelum ni. Dia pun pecuk kapal balik ke jeti. Separuh jalan, dia nampak Jang Lei naik bot laju kecil. Halang di depan. Sambil pegang pembesar suara, dia jerit. Lin Mo, tinggalkan ikan tu. Aku bagi kau RM10,000 upah penat. Kalau tak, aku akan ikut kau sampai bila-bila. Sampai kau tak boleh berlabuh jual ikan. Bot laju Jang Lei tu pun makan air dalam juga. Tak berani kejar ke kawasan cetek. Cuma boleh maki-maki dari belakang. Masa kejar tu, dia panik sampai tersalah masuk kawasan laut. Kebetulan pula ada ribut kecil datang. Jaring simpanan yang tergantung kat kapal tersangkut pada terumbu karang. 3 jaring baru tu habis koyak. 1 jaring 17,000. 3 jaring dah lebih 50,000. Jang Lei geram sampai hentak steering. Terpaksa balik dengan muka tak malu. Lin Mo hantar ikan ke hotel sejam lebih awal. Pengurus pembelian periksa kualiti ikan satu per satu. Dia kata berkali-kali, ikan ni jauh lebih baik dari yang diimpor dulu. Terus tanda tangan kontrak bekalan setahun. Masa dia balik ke jeti, Pak Cik Jo dah tunggu dia. Muka dia nampak tak berapa elok. Jang Big tadi dah bagi amaran. Dia dah beritahu beberapa pemilik bilik sejuk beku yang dah lama bekerjasama dengan dia. Dia dah bagi amaran. Katanya kalau simpan ikan kau, dia akan putuskan bekalan ikan kembung dan ikan parang mereka. Ramai taukik kecil takut nak cari pasal dengan dia. Tak berani nak ambil kerja kau. Sik Mo, bukan saya tak nak tolong kau. Jang Big baru pagi tapi bagi amaran. Kalau saya simpan ikan kau, dia takkan bekalkan ikan kembung dan ikan parang kat saya lagi. Anak bini saya nak makan. Betul-betul tak ada cara lain lah. Tak apa, Abang Wang. Saya takkan susahkan abang. Macam mana ni? Ikan yang kau tangkap esok takkan semua boleh jual habis hari tu juga, kan? Kalau tak habis jual, letak dalam tangki suhu. Separuh hari dah busuk. Kerugian je nanti besar sangat. Kak Su, Jang Bill dah cakap dia sekat beberapa bilik sejuk beku kat jeti. Tak bagi saya simpan ikan. Awak ada bilik sejuk beku yang boleh guna tak? Saya ingat masalah besar sangat. Bilik sejuk beku besar syarikat akuatik saya kosong. 1/3 tu, kau bawa je datang. Kos saya bagi diskaun 15% dari harga pasaran. Lagi murah dari bilik sejuk beku kat jeti. Jang Biao ni, dengan hela kecil macam ni nak sekat jalan kau, dia tak cukup layak lagi. Kau tunggu. Aku ada banyak cara nak ajar kau. Keluar. Baru dapat panggilan dari 3 hotel. Kata ada orang sebarkan kabar angin kat pasar. Kata ikan gelama emas yang kau jual tu ikan ternakan. Menyamar sebagai ikan liar. Makan nanti sakit perut. Tanya kami betul ke tak? Ada 2 pelanggan runcit nak batalkan tempahan. Kerja Jang Big ni. Siapa lagi kalau bukan dia? Tadi dia suruh beberapa orang penganggur duduk kat pasar ikan sepanjang pagi. Jumpa sesiapa je cakap ikan kau tu ikan ternakan. Dah diberi hormon. Orang tempatan pun dah tak berani beli. Petang ni saya dah hubungi persatuan catering. Esok kita buat majlis rasa-rasa percuma kat jeti. Saya dah bawa laporan ujian genetik liar. Untuk 2 kumpulan ikan kau ni. Dah ada kat sini. Kita tunjuk kat semua orang kat sana. Kalau palsu, ganti 10 kali ganda. Kita tengok macam mana dia nak sebarkan kabar angin lagi. Baik, esok saya tangkap lagi 20 kati ikan. Kita potong terus bagi rasa kat sini. Si Jang Biao ni memang pakar main kotor. Dia sendiri tak reti cari ikan. Lepas tu sebarkan fitnah pasal orang lain. Memang tak guna punya orang. Jangan senang-senang beli.
Ikan ni tak tahu dari mana. Kualiti pun tak tentu. Hati-hati karo makan. Tekan le, hari tu saya beli 2 kati. Segar je. Segar apa segar? Ikan ternak sekarang semua letak bahan penyegar. Mana boleh beza? Baik jangan beli. Kalau sakit perut nanti, siapa nak tanggung? Tuan-tuan dan puan-puan, sila lihat betul-betul. Ini adalah laporan ujian genetik dari Pusat Pemeriksaan Akuatik Bandar. Ikan gelama emas yang Lin mau jual 100% liar. Semua indeks memenuhi piawaian. Kalau ada penipuan, saya, Su Xiao, akan bayar pampasan 100,000 RM kepada setiap seorang yang hadir. Saya janji. Rasa ni, kesegaran ni, memang sah ikan liar. Ikan gelama emas liar yang saya import dari Fujian dulu pun. Tak sesedap ni, berapa sekati. Lepas ni saya nak beli semua. Kenapa lari? Tadi bukan main bising lagi? Siapa suruh kau datang sebarkan fitnah? Chang Bek yang bagi saya 500 RM suruh saya jeret-jeret ni. Bukan salah saya. Patutlah susah nak dapat ikan gelama emas liar sekarang. Rupanya Jang Biel sengaja simpan stok nak naikkan harga. Lepas ni tak beli ikan kah lagi. Hati busuk. Pada hari yang sama, selepas majlis merasa itu tamat, Lin Mo telah menandatangani kontrak bekalan tetap dengan 10 restoran mewah. Dan lebih 20 pelanggan persendirian telah membuat tempahan awal untuk ikan bulan depan. Pesanan penuh sampai 2 minggu ke depan. Baru saja selesai mengemas, 4 nelayan berpakaian celoreng datang mendekat. Abang Lin, kami semua ni, dulu kerja dengan Jang Bek. Dia potong gaji kami 2,000 RM setiap bulan. Asyik dan Daje. Kerja setahun pun tak dapat banyak duit. Kami tak nak kerja dengan dia lagi. Abang Lin nak ambil kami tak? Kami pandai baiki kapal, pandai tebak jareng. Semua kerja kami boleh buat. Kami bukan orang Jang Bek yang dia hantar. Kalau kami bocorkan laluan, kami sanggup tanggung semua akibatnya. Abang Lin boleh cuba kami setengah bulan dulu. Tak bayar gaji pun tak apa. Tak perlu cuba. Esok kamu semua datang kerja. Gaji setiap bulan lebih 3,000 RM dari Jang Biel. Kalau kerja bagus, ada bonus lagi. Terima kasih, bos. Terima kasih banyak-banyak. Dah melampau sangat ni. Dah berani ikut budak tu pula dah? Aku rasa dia dah besar kepala. Ayah, macam mana ni? Orang kita semua dah lari ikut dia. Nanti siapa nak kerja dengan kita? Apa yang nak panik sangat? Minggu depan bandar nak buat pertandingan kemahiran nelayan. Juara boleh dapat kawasan Laut Timur. Kuota tangkapan ikan gelama emas untuk 3 tahun akan datang. Aku dah cakap awal-awal. Si Lin Mo tu takkan dapat pun kelayakan nak masuk. Aku nak tengok macam mana dia nak bersaing dengan aku. Betul ke? Kalau macam tu, dia ada laluan pun tak gunalah. Kan? Tak ada kuota. Dia berani tangkap ikan? Terus kena denda sampai mati. Memanglah. Aku nak tengok berapa lama lagi dia boleh melompat. Juara tunggal akan menikmati kawasan Laut Timur untuk 3 tahun akan datang. Kuota tangkapan ikan gelama emas eksklusif. Kawasan Laut tu adalah kawasan utama ikan gelama emas paling gemuk di seluruh perairan. Sekali pergi pun boleh untung ratusan ribu. Abang Lin, tadi saya dengar orang Jang Bek cakap. Dia dah suruh orang dia buat hal. Cakap Abang Lin ada rekod hitam keluar laut secara haram sebelum ni. Nak sekat kelayakan pendaftaran Abang Lin. Tak bagi Abang Lin masuk. Dia cakap tak boleh daftar. Tak boleh daftar? Aku tetap nak daftar juga. Pendaftaran berjaya. Lusa pagi pukul 6, berkumpul di JT. Jangan lambat. Siapa suruh korang daftarkan dia? Ayah saya cakap. Dia ada rekod hitam keluar laut secara haram. Tak boleh masuk pertandingan. Dalam sistem tak ada rekod hitam dia pun. Semua prosedur sah. Kenapa tak boleh daftar? Kau penganjur pertandingan ke? Saya. Biarlah dia daftar. Kita tengok dia boleh ke tak. Dapat nombor 1. Pada hari pertandingan, jam 6 pagi, semua kapal peserta mesti keluar laut tepat pada masanya. Peraturan dah tulis terang-terang. Sesiapa yang dapat hasil tangkapan paling tinggi dalam 12 jam, akan dapat kuota tangkapan eksklusif ikan gelama emas di perairan timur selama 3 tahun. Lin mau ikut laluan yang dia kira. 2 kali tebak jareng, dapat lebih 130 kati ikan gelama emas. Ada 2 ekor lagi yang lebih 5 kati. Grade premium. Anggaran nilai lebih 300,000. Masa nak balik, ada lagi 3 jam sebelum tamat. Tiba-tiba dengar isyarat kecemasan dari walkie-talkie. Kecemasan. Kecemasan. Kapal terlanggar terumbu di perairan Tokyo 121.9. Enjin rosak teruk. Minta bantuan. Itu suara Jang Bek. Abang Lin, jangan pedulikan dia. Dia mesti nak cepat, jadi.
Dia ikut jalan pintas lalu kawasan cetek yang tak bertanda. HMPH, padan muka dia terlanggar terumbu sendiri. Kalau kita selamatkan dia, nanti lambat balik. Tak dapatlah juara. Dia dah banyak kali aniaya kau. Buat apa nak selamatkan dia? Biarkan dia hanyut kat laut tu. Pertandingan boleh kalah, tapi peraturan laut tak boleh langgar. Kalau tak tolong orang dalam kesusahan, macam mana aku nak cari makan kat jeti ni nanti? Patah balik. Siapa nak simpati palsu kau? Kami boleh uruskan sendiri. Tak payah kau sibuk. Ikat tali kat depan bot. Aku tarik korang balik. Kalau lambat setengah jam lagi, memang tak sempatlah masa tamat. Ikan korang semua busuk. 132 kati ikan gelama emas. 2 ekor grade premium lebih 5 kati. Jumlah nilai RM20,000. 207 kati ikan gelama emas. Hanya seekor grade premium lebih 4 kati. Selebihnya ikan biasa sekitar 3 tahil. Jumlah nilai RM20,000. Tunggu, Lin Mo tadi di laut telah melakukan perbuatan mulia, menyelamatkan kapal yang dalam kesusahan. Ini memenuhi kriteria pertandingan untuk mematuhi peraturan laut dan menghargai persahabatan sesama nelayan. Lin Mo, anugerah etika moral. Tambahan pula, dia akan menerima kuota tangkapan ikan gelama emas di perairan timur selama 3 tahun. Akhirnya, Lin Mo dan Zhang Bik berkongsi tempat pertama. Kedua-duanya menerima satu bahagian kuota tangkapan yang sama. Seri tempat pertama. Kuota 3 tahun tu. Dua-dua dapat. Jarang-jarang berlaku ni. Tapi Lin Mo memang buat benda betul. Siapa je nak selamatkan bersaing sendiri? Kan? Kuota tangkapan ikan gelama emas 3 tahun di perairan timur. Seorang satu. Hak sama rata. Terima kasih hari ni. Maaf pasal hal dulu. Yang lepas, biarkan lepas. Cari rezeki kat laut ni. Kita semua kena tolong-menolong. Ini Abang Zhang Bik, kan? Saya Zhao Kai dari Donghai Aquatic. Saya bagi awak RM1,000,000. Awak curi data laluan ikan gelama emas Lin Mo. Bagi kad saya. Kenapa saya nak tolong awak? Hal saya dengan Lin Mo dah selesai. Tak payah buat kerja tak senonoh macam ni. Sebab saya ada bukti. Awak guna pukar haram tahun lepas. Dan juga rakaman awak tahan gaji pekerja. Monopoli bilik ais jeti. Kalau awak tak setuju, saya terus hantar semua ni kat Persatuan Perikanan. Kuota yang awak baru dapat tu terus batal. Semua kapal awak takkan dapat ke laut lagi. Saya cakap, saya buat. Janganlah ugut saya dengan benda remeh ni. Saya Zhang Bik dah 30 tahun kat jeti ni. Saya tak pernah gentar dengan ugutan sesiapa pun. Oh, yakin? Saya juga tahu. Anak awak Zhang Lei, tahun lepas langgar sangkar ikan orang dengan bot laju. Kena bayar ganti rugi RM200,000. Mesti pinjam duit, kan? Kalau awak tak tolong, saya akan hantar bukti pelanggaran tu pada Persatuan Perikanan. Lepas tu, pasal awak potong gaji dan monopoli pasaran, saya akan bocorkan pada media. Biar awak tak boleh berniaga lagi. Fikir baik-baik. Encik Zhang, RM1,000,000 cukup untuk awak bayar hutang. Boleh beli bot baru lagi. Urus niaga yang pasti untung. Saya bagi awak 3 hari untuk fikir. Ayah, macam mana ni? Kalau dia betul-betul hantar bukti tu, habislah kita. Apa kata kita curi je laluan Lin Mo tu? Lagipun, tak ada siapa tahu. Merepek. Lin Mo baru je selamatkan nyawa kita berdua di laut tadi. Kita nak khianati dia? Macam mana kita nak tunjuk muka kat jeti nanti? Nanti orang mengata. Mengata sampai mati ke? Habis tu, macam mana? Zhao Kai ada pegang rahsia kita. Lin Mo, saya Zhang Bik. Ada seorang bos Donghai Aquatic nama Zhao Kai. Dia tawarkan saya RM1,000,000. Dia suruh saya curi data migrasi ikan awak. Dia ugut saya dengan hal lama saya. Rakaman tu saya dah hantar kat kau. Orang ni memang nak cari pasal dengan kau. Kau hati-hati sikit. Walaupun saya, Zhang Bik, dulu jahat. Tapi saya takkan buat kerja zianat macam ni. Kalau dia berani datang cari pasal kat jeti. Saya orang pertama yang akan lawan dia. Terima kasih, Abang Zhang. Hal ni biar saya uruskan. Jangan risau, dia takkan dapat apa-apa kat kau. Kenapa korang datang? Zhao Kai tu dah mula cari pasal dengan kau ke? Belum, tapi lambat laun dia akan datang juga. Abang Zhang, saya nak ajak abang tubuhkan koperasi nelayan. Saya akan kongsi algoritma laluan ikan berhijrah
Dan semua isi kandungan diari ayah saya dengan ahli. Abang pula kongsi pengalaman lama abang dalam mengenal arus dan ikan. Ajar semua orang. Jom. Kita ajak semua nelayan kecil-kecilan kad JT ni masuk. Bekalan disatukan, insurans pun disatukan. Lepas ni, tak ada siapa yang takut diancam kapitalis lagi. Kau masih percaya aku? Dulu aku tipu gaji ke 6 tahun, siap ubah orang kepungka. Fitnah kau lagi. Benda dah lepas. Biarkanlah. Hidup kat laut ni, kena bersatu baru boleh maju. Abang ada pengalaman. Kak Su ada saluran. Saya ada teknologi. Kita buat sama-sama. Lagi bagus daripada buat sorang-sorang. Saya dah minta peguam draftkan perlembagaan. Ahli akan dapat dividen ikut sumbangan. Kalau untung, kita kongsi sama-sama. Kalau rugi, saya tanggung dulu. Takkan rugikan sesiapa punya. Foyo, Lin Mo. Abang Jang dah hidup separuh abad. Baru kali ni jumpa budak sambil macam kau. 3 kapal Abang Jang semua masuk koperasi. Abang Jang akan tulis semua pengalaman 40 tahun Abang Jang. Bagi kat semua. Buat bahan latihan. Abang Jan, dulu saya pernah maki Abang Jang banyak kali. Abang Jan nak terima saya lagi ke? Dulu Abang Jang memang kurang ajar. Tahan gaji korang semua. Didin bulan pertama masuk koperasi. Abang Jang akan bayar balik semua duit yang Abang Jang hutang korang. Tak kurang 1 sen pun. Bagus. Pak Cik Bik, dulu Pak Cik cakap tak boleh pergi Pantai Timur. Kenapa Abang Lin pergi sana dapat ikan besar? Itu kumpulan air panas. Kebetulan bergerak ke sana. Ikan ikut air panas. Dulu saya cuma tahu kawasan terumbu karang ombak besar. Tak sangka sekarang boleh kira pergerakan kumpulan air panas. Korang dah pandai sekarang. Nanti lagi hebat dari saya. Baru setengah bulan, purata pendapatan nelayan yang masuk koperasi dah naik 40%. Semua orang puji koperasi bagus. Nelayan lama yang dulu ada masalah dengan Lin Mo, sekarang, semua orang dah hormat dia. Siap hulur rokok. Tak nak cara baik, terima padahnya. Kau bawa 2 orang. Senyap-senyap pergi JT tengah malam. Koyakan semua jarang ikan diorang. Lepas tu, cari beberapa orang suruh sebarkan berita kat pasar ikan. Cakap ikan diorang tak berkualiti. Tak segar bila makan. Kita tengok siapa lagi nak beli ikan diorang. Apa yang dia tak tahu? Lin Mo dah lama agak jauh kai akan buat hal. 3 hari lepas, dia dah pasang 4 kamera Hegdi dalam gudang. Sambung terus ke telefon dia. Memang dia tunggu jauh kai buat langkah dulu. Ini dah kira perbuatan zianat. Siapa yang letak benda tajam dalam jarang ni, memang tak guna punya orang. Jangan beli ikan koperasi nelayan tu. Ikan diorang tak berkualiti. Tak segar bila makan. Patutlah saya susah nak dapat ikan segar sekarang. Rupanya korang ni yang tak guna. Sebarkan fitnah. Saya hari-hari beli ikan koperasi nelayan. Memang segar, lagi murah dari yang Jang Bik jual dulu. Pada skrin, jelas terpapar, pukul 2 pagi, 3 orang bertopeng menyelinap masuk gudang peralatan memancing. Mereka sumbat sepihan logam tajam ke dalam jarang ikan. Masa ketua diorang buka topeng nak lapelo, separuh muka dia terdedah. Memang Ah Long, ketua Samsung bawah Jauh Kai. Ah Long pernah buat hal kat JT dulu. Kena belasah dengan Jang Biao. Semua orang kenal dia. Semua orang tengok betul-betul. Ini orang-orang Jauh Kai. Sengaja rosakkan jarang ikan kita. Lepas tu, sebarkan fitnah kata ikan kita tak berkualiti. Spesifikasi jarang koperasi nelayan kita semua ikut peraturan perikanan. Ini rekod jarang semua kapal kita. Laporan pemeriksaan kualiti hasil tangkapan. Semua boleh tengok sendiri. Kalau ada seekor ikan pun yang kurang 3 tahil, saya ganti rugi 100,000 RM pada semua. Jangan kekul. Jaki bagi 300 RM suruh saya sebarkan fitnah. Lin Mo terus hantar rakaman CCTV, keterangan saksi, dan bukti fizikal, sekali dengan rakaman ugutan Jauh Kai. Kepada Persatuan Perikanan. 3 hari kemudian, notis hukuman dari Persatuan Perikanan pun keluar. Syarikat Donghai Aquatic milik Jauh Kai didapati sengaja ganggu pasaran dan rosakkan peralatan pengeluaran. Lesen menangkap ikan di semua perairan bandar ini dibatalkan. Koperasi nelayan akan dibayar ganti rugi 200,000 RM dan dikritik di seluruh rangkaian. Lin Mo, Jang Bik, korang tunggu. Kalau aku tak senang. Korang pun jangan harap nak senang. Malam itu juga, JT sunyi sepi. Ah Long bawa 4 orang berbaju hitam, menyelinap masuk ke kawasan parkir kapal koperasi nelayan. Mereka sabotaj sistem minyak semua kapal, supaya tak dapat keluar ke laut ikut jadual. Dah selesai, terus cabut. Keesokan harinya, jam 3 pagi, Lin Mo orang pertama sampai di JT, bersedia untuk ke laut. Hari ini kemuncak musim ikan gelama emas berhijrah. Kalau terlepas hari ni,
Kerugian boleh cecah ratusan ribu ringgit. Baru je sampai kat kapal pertama, dah tak boleh start. Lepas periksa, baru tahu sistem minyak semua kapal sengaja disabotaj. Diesel dah tumpah merata. Memang tak boleh keluar laut ikut masa. Pak Cik Joe dengan Jang Big pun dah sampai. Nampak diesel atas tanah. Muka diorang pucat lesi. Liu besar dah naik angin. Nak pergi cari Jauh Kai bersemuka. Jang Big terus tarik kolar baju dia. Kau dah gila ke? Kalian pergi gaduh dengan dia sekarang. Kita yang betul pun boleh jadi salah. Kalau terlepas tangkap ikan, Semua orang nak makin angin ke? Habis tu, nak buat macam mana? Sistem minyak semua rosak. Kalau tunggu siap baiki, ikan dah lari jauh. Satu trip ni, rugi paling kurang 600,000. Kan nak bayar ke duit ni? Mesti Jauh Kai yang buat kerja ni. Mamat ni dah gila. Sekarang tinggal 2 jam je lagi sebelum puncak migrasi. Baiki sistem minyak paling kurang 3 jam. Memang tak sempatlah. Trip ni. rugi puluhan ribu ringgit. Kenapa gelabah sangat? Aku dah agak Jauh Kai akan buat hal. Abang Wang, bawa pasukan pembaikan kau datang sini. Sistem minyak semua dah rosak. Alat ganti saya dah simpan dalam bilik pengawal sebelum ni. Terus bawa ke sini. Saya dah beritahu pasukan keselamatan pelabuhan beberapa hari lepas. Bayar lebih sikit suruh mereka jaga kawasan parkir bot semalaman. Ada lagi 20 set sistem bahan api baru. Alat ganti. Semua simpan dalam bilik pengawal. Pasukan pembaiki bot pun saya dah tempah awal. Bayar lebih sikit suruh mereka bersiap sedia semalaman. 15 minit dah boleh sampai. Kani memang dah agak dia akan buat hal macam ni. Ya? Haha, sia-sia je aku risau tadi. Kali terakhir dia sebarkan kabar angin, dia rugi 200,000. Mesti dia takkan berdiam diri. Berhati-hati tu tak salah. Abang Lin, CCTV rakam jelas-jelas. Ah Long dengan 4 orang rosakkan sistem bahan api. Kami dah kepung mereka kat pintu keluar jeti. Dah dapat tangkap dengan bukti sekali. Tak boleh lari. Jangan pedulikan mereka dulu. Baiki bot dulu. Kita kejar masa. Lin mau melambai tangan. Lebih 20 nelayan semua datang mengerumun. Tolong huluh tangan, huluh alatan. Skru. Lap enjin yang bocor minyak. Kerja yang sepatutnya ambil masa 3 jam. Dengan lebih 20 orang bekerjasama. 1 jam 40 minit. Semua sistem bahan api bot dah siap dibaiki. Dah cuba enjin. Semua normal. Ada lagi 20 minit sebelum puncak kumpulan ikan. Sekarang gerak. Memang sempat sampai. Jom. Lebih 20 buah bot berarak megah menuju ke perairan timur. Baru sampai ke lokasi. Nampak air laut berkilauan macam emas. Rupanya semua ikan gelama emas tengah cari makan. Tak payah sonar pun boleh nampak bayang ikan kat bawah air. Wah, banyaknya ikan. Ikut latihan kita sebelum ni, saiz jarang tak boleh kurang 5 cm. Ikan kecil bawah 3 til. Lepaskan balik. Jangan tamak sangat. Dah cukup tangkap. Bagi peluang kat orang lain. Semua orang pun setuju. Mula tebar dan tarik jarang. Beratus-ratus ikan gelama emas berkilauan ditarik naik. Semua melompat-lompat. Segar bugar. Yang paling besar tu, hampir separuh tinggi orang. Agak-agak ada 12 kati. Memang raja ikan gelama emas yang jarang jumpa. Seekor je boleh jual lebih 200,000. Lepas 2 jam tangkap, semua ruang penyejuk kapal dah penuh. Anggaran total ada lebih 3,200 kati. Ikut harga beli sekarang, satu trip ni je boleh untung lebih 4 juta. Semua orang gembira tak terkata. Satu trip ni sama macam aku kerja 3 tahun dulu. Lin mau baru nak suruh orang patah balik. Tiba-tiba dengar orang jerit minta tolong dari jauh. Tengok ke atas. Ada sebuah kapal hitam tak ada tanda. Sengit kat laut. Enjin berasap hitam. Badan kapal dah masuk separuh air. Nampak macam nak tenggelam dah. Yang jerit minta tolong kat depan kapal tu, memang Jauh Kai. Basah kuyup macam tikus jatuh dalam sop. Itu Jauh Kai. Dia tak ada lesen menangkap ikan. Datang curi ikan pakai bot haram. Bot dia karam sendiri. Jangan peduli dia. Biar dia hanyut je. Biar polis tangkap dia. Lagi bagus. Lin Mo, bulan lepas dia sebar fitnah. Barang saya bernilai RM10,000 yang dah ditempah, kena batal. Yuran sekolah anak saya pun hampir tak cukup. Orang macam ni, kenapa nak selamatkan dia? Biar polis tangkap dia, baru puas hati. Betul. Dia dah banyak kali susahkan kita. Kenapa nak selamatkan dia? Dia dah banyak kali susahkan kita. Kenapa nak selamatkan dia? Buang masa je. Nanti ikan tak segadah. Duit yang dia hutang kamu, koperasi nelayan akan ganti. Tapi nyawa manusia lebih penting. Peraturan laut, kita tak boleh langgar. Kalau hari ni kita biarkan dia mati, nanti kalau bot kita dalam bahaya, orang lain pun takkan peduli. Macam mana kita nak berlayar lagi? Lin mau cakap betul. Satu hal. Hal hutang dia, biar undang-undang selesaikan. Nyawa kena selamatkan dulu.
Dekati dia. Selamatkan dia. Kamu tak ada lesen menangkap ikan. Keluar laut curi ikan pakai bot haram. Siap upah orang rosakkan sistem minyak kami lagi. Semua bukti ada pada pasukan keselamatan. Kali ni kamu kena bayar pampasan sekurang-kurangnya 800,000. Dan nama kamu akan disenarai hitamkan di pelabuhan. Tak boleh masuk pelabuhan dah. Habislah aku. Syarikat kena batal. Berhutang lebih 2 juta untuk barang. Kali ni kapal pula karam. Aku betul-betul dah tak ada jalan lain. Dulu aku silap. Nak singkirkan kau. Nak monopoli pasaran. Memang salah aku. Kau nak hantar aku ke mana pun. Aku terima. HMPH. Kani. Dulu bukan main sombong. Sekarang baru tahu takut. Aku terima. Asalkan jangan suruh aku masuk penjara. Apa saja kau suruh, aku buat. Aku kerja percuma untuk bayar hutang pun boleh. Tindakan kau ni dah disyaki sengaja merosakkan operasi pengeluaran. Sepatutnya diserahkan kepada polis untuk tindakan undang-undang. Tapi kalau kau betul-betul insaf dan sanggup sertai koperasi nelayan, guna tenaga kau tebus kesalahan, aku boleh minta polis ringankan hukuman. Ringankan hukuman. Kerugian tu boleh potong sikit-sikit dari dicidin kau nanti. Apa saja syarat kau, aku setuju. Kau ada saluran hasil laut untuk luar daerah dan ekspor, kan? Kau sertai koperasi, bertanggungjawab untuk pesanan luar daerah dan ekspor. Hutang kau yang 2 juta tu, koperasi boleh tolong bayar separuh dulu. Selebihnya potong dari dividend tahunan kau. Bila baru habis tolak tu? Bila baru dapat dividend penuh? Nak John ke tak? Saya Jun. Dulu saya jakai memang tak guna. Tapi awak tak kira dosa lama. Tolong saya. Kalau saya buat hal lagi lepas ni, Saya terjun laut bagi ikan makan sendiri. Fuyoh, baguslah Kani. Lepas ni kita satu geng lah. Hal lama kita kira selesai. Kerja kuat-kuat. Bos Su. Saya ada pegang. Pesanan jangka panjang dari 4 restoran mewah luar negara. Setiap bulan dorang nak 2,000 kati ikan gelama bemas. Ada lagi 2 rakan niaga laut luar negara. Sebelum ni sebab saya kena blacklist, pesanan tu cancel. Esok saya pergi jumpa dorang. Konfirmkan kualiti. asalkan ikan kita memang power. Harga boleh naik lagi 10%. Saya dah deal dengan syarikat sejuk beku untuk kerjasama jangka panjang. Kos penghantaran 20% lebih murah dari pasaran. Semua ni saya sumbangkan pada koperasi. Kebetulan saya tengah cari saluran ekspor. Resoce awak ni memang tampung kekurangan kita. Lepas ni bahagian ekspor semua awak urus. Berita baik gila. Projek demonstrasi perikanan hijau peringkat negeri dah lulus. Koperasi kita satu-satunya percubaan di seluruh bandar. Notis kecemasan. Koperasi kita satu-satunya percubaan di seluruh bandar. Dapat dana sokongan 10 juta. Ada lagi subsidi beli 2 bot penangkap ikan saiz sederhana. Selain itu, kita dapat kelulusan untuk tangkapan laut dalam. Kan? Nanti kita boleh pergi laut dalam tangkap ikan besar lagi. Esok saya akan pergi ke 3 jeti berdekatan. Ajak nelayan-nelayan sana masuk sekali. Kita sekarang ada modal, ada saluran, ada kuota. Kita buat sama-sama. Tak payah kena tipu dengan kapitalis lagi. Ramai nelayan sana saya kenal. Dulu pernah kena tipu dengan peniaga luar. Mesti mereka setuju nak datang. Esok saya terbang ke Shanghai jumpa pelanggan luar negara. Nak sign kontrak dulu. Sambil tu, saya hubungi pusat pembiakan anak ikan yang saya kenal dulu. Anak ikan gelama emas yang kita nak lepaskan. Saya boleh dapatkan harga diskaun untuk kita. Kualiti pun terjamin. Saya akan latih nelayan baru yang masuk koperasi. Kenal arus, kenal ikan, baiki kapal, tangkap jareng, semua saya mahir. Garanti dalam setengah bulan mereka dah boleh mahir. Takkan ada masalah punya. Dana sokongan saya dah uruskan prosesnya. Minggu depan dah boleh masuk akaun. 2 kapal baru saya dah hubungi pengeluar. Setengah bulan dah boleh hantar. Peralatan sonar dan penyejok terbaru atas kapal. Semua saya dah tempah. Semua yang paling canggih. Pergi laut dalam memang tak ada masalah. Laluan laut dalam tu, Linmo, kau kena kira awal-awal. Kita cuba bulan depan dah boleh buat trip pertama ke laut dalam. Abang Lin, saya nak daftar jadi perantis kapal baru. Saya dah hafal semua algoritma arus laut yang abang ajar. Semua dah hafal. Cara Pak Cik Big ajar tengok awan nak tahu cuaca pun saya dah tahu. Kali terakhir saya ke laut. Saya kira sendiri laluan. Dapat lebih 80 kati ikan tau. Nanti saya nak jadi pegawai pertama kapal laut dalam. Baiklah, bila kapal baru sampai, kau orang pertama aku bawa naik kapal. Kerja elok-elok. Oh ya, saya dah bincang dengan Institut Penyelidikan Akuatik. Setiap kati ikan yang kita jual, kita akan ketepikan 5 sen untuk beli benih ikan gelama emas. Setiap tahun kita lepaskan ke laut. Kita tak boleh asyik tangkap je. Kena tinggalkan rezeki untuk anak cucu kita nanti. Bila kapal baru sampai nanti, lepas pelayaran laut dalam pertama kita
Kita buat majlis pelepasan benih ikan. Ajak semua orang datang. Bagus idea ni. Saya dah mohon dengan pihak pengurusan. Sebidang tanah kosong seluas 2,000 kaki persegi. Kita bina gudang sejuk beku yang lebih besar. Dan juga bilik latihan kru serta pusat pengasingan hasil laut. Nanti makin ramai yang masuk koperasi. Tempat tak cukup. Saya dah tanya pihak pengurusan. Dah lulus. Minggu depan dah boleh mula kerja. Dulu masa kau budak ni bawa lesen kapal buruk, naik Lau Shui Nio ke laut, aku risau kau karam. Tak sangka sekarang dah boleh pergi laut dalam. Ayah kamu pasti gembira kalau dia nampak. Pada mulanya kalau bukan kerana Pak Joe beri saya tali dan dayung secara sembunyi-sembunyi, saya langsung tidak dapat melangkahkan kaki untuk langkah pertama. Kelak kita semua akan dapat hidup dalam keadaan yang baik. Tidak perlu lagi makan dengan melihat wajah orang lain. Setahun yang lalu, Setahun dia yang masih lalu, bekerja sebagai buruh dia kasar di masih kapal bekerja Jambik. sebagai buruh kasar di kapal Jangbek. Dikenakan hutang gaji sebanyak RM360,000. Hanya boleh ambil satu bot air buruk yang sudah lusuh dan catnya terkelupas untuk bayar hutang. Beli tali rambut pun tak ada orang berani jual padanya. Sekarang dia mempunyai lebih 20 buah kapal, ada beratus-ratus ahli koperasi, ada jutaan dana sokongan, ada kelayakan menangkap ikan di laut dalam, dan sekumpulan saudara yang bersatu padu dengannya. Ayah, betul cakap ayah. Laut sebesar manapun, takkan lebih besar dari hati manusia. Selagi kita bersatu padu, tiada laut yang tak boleh kita harungi. Tiada duit yang tak boleh kita cari. Bagus, bagus, bagus. Ya ampun, sonar terbaru. Ada navigasi automatik lagi. Jauh lebih baik daripada enjin buruk Lau Shui Nio tu. 100 kali ganda. Saya dah berlayar 40 tahun. Ini kali pertama saya bawa kapal sebagus ini. Dulu, 3 kapal keluli saya tu, kalau campur semua, tak setanding separuh nilai kapal ni pun. Berita baik. Tempahan daripada 4 jenama rantaian luar negara. Saya dah tanda tangan semua. Setiap bulan mereka nak 3,000 kati ikan gelama emas. Harga 20% lebih tinggi daripada pasaran tempatan. Kontrak jangka panjang dah tanda tangan untuk 3 tahun. Rantaian sejuk pun saya dah uruskan. Ikan yang ditangkap hari ini. Esok dah boleh sampai ke meja makan di Tokyo. Dana sokongan 10 juta dah masuk penuh. Gudang sejuk, bilik latihan, pusat pengasingan yang baru dibina. Baru semalam selesai pemeriksaan. Lebih 200 nelayan dari 3 jeti sekitar. Semua datang hari ini untuk tanda tangan perjanjian masuk koperasi. Saya dah kira, lepas masuk koperasi, pendapatan mereka paling kurang berganda 2 kali. Jauh lebih stabil daripada kerja sendiri dulu. Cepatlah. Bakar merjun. Biar dapat tuah. Esok kita buat majlis pelepasan benih ikan. Orang dari Institut Penyelidikan Akuatik dah dihubungi. 100,000 ekor benih ikan gelama emas. Semua berkualiti tinggi. Lepaskan ke Laut Timur. 2 tahun lagi dah boleh tangkap. Hari ini kali pertama koperasi kita lepaskan benih ikan. Ayah saya berlayar 30 tahun. Sebelum pergi dia pesan pada saya. Laut ni macam ibu yang beri makan. Tak boleh asyik ambil je. Tak bagi balik. Dulu kita kerja sendiri. Tak mampu. Tak ada duit nak lepaskan benih. Sekarang koperasi kita dah ada duit. Dah ada kemampuan. Lepas ni setiap tahun kita lepaskan 100,000 ekor benih ikan. Jangan sampai laut ni kosong. Kena tinggalkan rezeki untuk anak cucu kita. Dulu saya bodoh. Sebab nak kau duit lebih. Dulu saya guna jarang haram yang lubang kecil sangat. Kena denda 50,000 RM dengan Jabatan Perikanan. Lesen menangkap ikan pun kena tarik. Sekarang saya nak tebus dosa saya. Lepas ni, siapa yang berani guna jarang haram bawah 5 cm? Saya orang pertama akan lapor pada Jabatan Penguatkuasaan Perikanan. Takkan ada maaf. Lepas ni, barang ekspor semua saya pantau. Ikan bawah 3 tahil memang takkan saya ambil. Semua kena lepas balik. Kita nak buat bisnes jangka panjang. Tak boleh tangkap semua sampai habis. Saya nak jadi kapten kapal laut dalam lepas ni. Kerja saya pantau semua orang lepaskan ikan kecil. Siapa berani suruh ikan kecil, saya campak dia bagi ikan makan. Ha ha ha. Dulu saya kerja sendiri. Setahun pun tak dapat 50,000 RM. Sekarang baru setengah tahun masuk koperasi. Dah dapat lebih 80,000 RM. Yuran sekolah anak saya pun dah bayar. Siap beli motor elektrik baru lagi. Terima kasih banyak-banyak. Dulu saya banyak salah dengan korang semua. Gaji korang yang saya hutang, semua saya dah bayar balik. Lepas ni kita kerja sama-sama. Lagi banyak kita dapat. Dulu ikut Jangbek. Tiap bulan kena potong gaji lagi. Sekarang tiap bulan gaji masuk on time. Ada bonus lagi. Jauh lebih baik dari dulu. Lepas ni saya ikut koperasi sampai bila-bila. Kerja sampai pencen. Saya jadi mualim 1. Saya janji akan pantau kumpulan ikan untuk awak. Takkan balik dengan kapal kosong. Saya uruskan logistik dan bekalan. Minyak, air, semua cukup. Cukup untuk 20 hari. Saya jamin. Saya dah beritahu pelanggan juga. Bila balik, terus ambil ikan. Bayar tunai terus. Abang Lin, laluan laut dalam saya dah kira.
Suhu air dan arus semua dah semak. Memang tak salah. Saya catat nota betul-betul teliti tahu. Saudara mara sekalian, setahun yang lalu, saya cuma ada satu kapal usang, Lau Shui Neo, yang catnya dah tanggal. Gaji 360,000 yuan saya tak dibayar. Nak beli tali pun tak ada orang nak jual pada saya. Sekarang kita ada 2 kapal baru. Ada ratusan saudara. Ada dana sokongan berjuta-juta. Ada pesanan yang stabil. Ini bukan usaha saya seorang. Ini hasil kerja keras kita semua. Betul kata Lin Mo. Pelayaran laut dalam yang pertama ini, kita bukan saja nak tangkap lebih banyak ikan, tapi juga nak kenal pasti laluan kumpulan ikan di laut dalam. Nanti kita bawa semua orang pergi laut dalam. Cari lebih banyak duit. Tapi kita tak boleh lupa peraturan kita. Tangkap ikan besar, lepaskan ikan kecil. Setiap tahun, kita lepaskan ikan ke laut. Laut bagi kita rezeki. Kita pun kena jaga laut. Biar anak cucu kita ada laut yang penuh ikan. Bagus. Abang Lin, mak saya buat telur teh ni untuk abang. Makanlah dalam perjalanan nanti. Saya akan pantau pusat pengasingan dan bilik latihan di JT. Pastikan semua urusan berjalan lancar. Oh ya, Lau Shui Neo tu saya dah suruh orang baiki. Dah cat baru. Diletakkan di tempat paling ketara di JT sebagai kenangan. Nanti boleh cerita kisah kita pada nelayan baru yang masuk koperasi. Lau Shui Neo yang dicat baru itu berlabuh di tepi pantai, biru terang, berbeza sungguh dengan keadaannya yang usang setahun lalu. Macam kawan lama yang senyap, memerhati mereka berlayar ke laut yang lebih jauh. Ayah, hidup senang yang ayah cakap dulu. Kami dah rasa sekarang. Nanti akan jadi lebih baik lagi. Lepaskan tali. Berlayar. Semoga selamat jalan. Dapat banyak ikan besar. Semoga selamat jalan. Dapat banyak ikan besar. 2 buah kapal membelah ombak, menuju ke arah matahari terbit. Cahaya keemasan jatuh di atas kapal, dan juga di permukaan laut biru yang luas terbentang. Skim hari-hari baik yang dikongsi semua, hasil usaha mereka, masa depan yang stabil dan terjamin.